Okey, apa khabar korang semua? Nama saya Lau. Seperti yang ramai tahu, Toyota Grand Via ni model ni pun dah agak lama. So biasa akan kenakan satu masalah sebab bila kita reverse kita tak perasan, kita akan terlanggar lampu belakang ni. Okey, bagi nak beli lampu belakang ni agak susah sikit sebabkan kita harus order daripada Jepun dan disebabkan motorhome adalah buatan di Jepun, lampu dibuat daripada Itali. So bila kita nak beli memang susah sikit. So apa cara yang kita boleh buat? Kita menggunakan 3D scanner untuk mendapatkan ukuran yang sebenar di bahagian tapak lampu belakang ni. Bila kita dah scankan semua tapak dia, kita akan buat reverse engineer untuk membuatkan satu cover bagi untuk dia memang padat dengan lampu belakang kereta ini. Selepas kita dah prototype, kita akan printkan produk kita dan ini adalah first produk yang selepas kita print keluar. So kalau anda menghadapi masalah yang sama, anda boleh letakkan komen di bawah dan aku akan cuba bantukan.